kita sambung lagi untuk part akhir. So, apa jadi seterusnya? Ya, akhir tahun lalu, ketika Perhimpunan Agung Tahunan, satu usul telah diangkat dan disokong. Apa usul itu? Ia usul mencalonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri PN dari Bersatu. Usul ini juga tidak dirunding dengan PAS dan parti-parti komponen yang lain. Malah dari berita yang dilaporkan, sebelum dibentang, usul ini juga tidak dibawa berbincang di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Ini kesilapan yang fatal. Ini menunjukkan gaya kepimpinan Muhyiddin seolah-olah mengurus parti dari dalam bilik yang tersembunyi, bukan secara terbuka dan musyawarah. Ini saling tak tumpah dengan gaya politik pintu belakang, langkah Sheraton. Ramai mengatakan ini satu tindakan politik yang angkuh dan jauh dari memahami real politik. Kumpulan Muhyiddin ini tidak memahami. PAS mempunyai lebih banyak kerusi parlimen. PAS menyumbang majoriti sokongan akar umbi PN. PAS tidak pernah memberi cek kosong kepada Muhyiddin untuk buat suka hati. Dengan usul ini, Bersatu seolah-olah menghantar mesej, iaitu jawatan PM milik Bersatu sepenuhnya. Dari sudut PAS, ini satu penghinaan. Dari sudut pengundi, ini politik ilusi. Dan sekali lagi, Muhyiddin gagal memahami bahawa politik gabungan bukan soal siapa paling kuat di pentas, tetapi siapa paling diterima di meja rundingan. Kesilapan dan kelemahan Muhyiddin tidak berakhir di situ. PRN Sabah mendedahkan satu realiti yang lebih pahit. PN gagal membaca politik tempatan. Bersatu pulang dengan penuh aib. Manakala PAS mencipta sejarah dengan kemenangan kerusi sulungnya di Sabah. Tetapi yang paling mengecewakan bukan kekalahan itu. Yang paling mengecewakan ialah tiadanya pembetulan kepimpinan selepas kekalahan. Tiada postmortem terbuka. Tiada inisiatif serius membuat rombakan strategi. Tiada penilaian semula kepimpinan pusat. Pendek kata, tiada muhasabah dilakukan. Bagi PAS, ini bukti bahawa PN di bawah kepimpinan Muhyiddin, hala tuju PN dipandu oleh nostalgia beliau memimpin dengan syok sendiri, bukan berpandukan realiti politik semasa.